Saya nak cakap betul ya. Tapi kalau betul, kalau pedih, minta maaf lah. Rasa betul. Panas tak apa, jangan. Saya mula dengan pantun. Dia nak jawab rakan kita pantun tadi. Pantun dia pun tak bertadung pun. Ikut dan hang je no. Dia tanya hang belajar mana? Google. Saya karang atas kerusi tu. Ini pantun semangat sikit tuan-tuan. Perak berdaulat, bumi berkat. Si Pitung bertekad, sejarah dipahat. Sumpahnya lain yang Wak pi buat. Harapkan dacing roket yang dapat. Satu lagi. Cakapnya gagap, lidah bercabang. Parti Keramat hancur dilacur Presiden. Nyawa ditagih melutut, sahabat sendiri dibuang. Air kuning ini lahirlah si Pitung Modeng. Si Pitung ni siapa tuan-tuan? Generasi muda di Perak ni mungkin tak kenal lagi si Pitung. Sebab dalam buku sejarah lah ni tak ada dah tulis cerita si Pitung. Si Pitung ni adalah budak kepada siapa dia? Marajalela. Datuk Marajalela menentang penjajahan Inggeris. Kebetulan pada masa itu Presiden British di negeri Perak ni namanya J.W.W. Bush. Mula British masuk untuk mengauk kekayaan bijih timah dengan perjanjian Pangkal 1824, mula campur tangan British di Perak. Mulalah British mengenakan undang-undang dan peraturan demi mengaut kekayaan rakyat negeri Perak, bawa balik ke England. Tuan-tuan sekalian, Datuk Seri Maharajalela ni mufti negeri Perak. Mufti marah kepada penjajahan Inggeris, mengangkut kekayaan negara ini balik ke England, memperbodohkan orang ramai. Kononnya datang untuk membantu menyelesaikan pertelagahan, menyelesaikan isu kongsi gelap, menyelesaikan isu perbalahan orang-orang besar di Perak pada masa itu. Sebenarnya mereka ingin menjajah negara ini. Dan Datuk Seri Maharajalela mengerahkan si Pitung untuk bertekad menamatkan riwayat J.W.W. Bush. Dan disitulah sejarah perjuangan anak negeri Perak menyelamatkan negeri ini daripada dijarah dan dijajah. Tuan-tuan sekalian, orang Perak bukan koman. Negeri ini negeri berdaulat, sebuah negeri kaya dan hebat. Ada pula orang-orang yang hebat. Tuan-tuan, orang Perak jangan kasih malu. Ada orang yang cakap bohong, sumpahnya lain, buatnya lain. Ada di Perak ni. Malu tak? Lebih pada Bush lagi. Orang macam tu, tuan-tuan kena hantar si Pitung. Dia ayat kuning ni tamatkan. Nak kata riwayat tak boleh lah. Sagi mereka rakam, dia kata Lucy suruh bunuh orang lah. Puak lah ni. Kiasan tak kerti. Mereka betul-betul macam pembaris. Kiasan. Ngaji tak mau, bodoh orang marah. Cakap tak kerti. Tuan-tuan sekalian, tamatkan saja penipuan ini. Kalau orang boleh bersumpah dengan nama Tuhan, hari ini bersumpah, besok dilanggar. Tuan-tuan nak taruh lagi? Dia ada di Perak ni. Rakyat Perak lah patut mengajar orang macam itu. Matikan saja parti dia. Tamatkan penguasaan penipu, pembohong, pelanggar sumpah ini. Cukuplah orang UMNO. Rakan-rakan, adik-beradik kita semua. Berkiblatkan orang macam itu. Cukuplah. Jadilah si Pitung. Si Pitung sekarang ni tak payah pergi tetak orang dah. Ambil sebatang pensel, pangkah di kertas undi. Boleh tuan-tuan? Boleh.